Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakimi bin Syahrudin, nombor matrik 078585. Tajuk yang saya ingin ceritakan hari ini adalah mengenai zakat, nadi kesejahteraan dan harapan ummah. Bayangkan ada seorang ibu di hujung bandar. Setiap malam dia termenung memikirkan, esok anak-anak mahu makan apalah ya. Dia bukan malas, dia bukan tidak berusaha, tetapi hidup kadang-kadang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Di sinilah zakat itu hadir, bukan sekadar angka, tetapi sebagai harapan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Zakat bukan sekadar kewajipan, tetapi bukti ketaatan dan kasih sayang sesama manusia. Dari sudut sosial, zakat menyembuhkan luka masyarakat. Ia merapatkan jurang antara kaya dan yang miskin. Ia mengajar kita bahawa harta bukan hanya milik kita semata-mata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya harta itu tidak hanya beredar dalam kalangan orang kaya sahaja. Surah Al-Hajj ayat 7. Apabila seorang pesakit asnaf menerima bantuan dialisis, itu bukan sekadar bantuan kewangan, itu adalah peluang untuk dia terus hidup. Apabila seorang pelajar menerima bantuan pendidikan, itu bukan sekadar wang, itu adalah masa depan yang diselamatkan. Zakat membina masyarakat yang peduli. Ia memadam rasa dengki dan menanam rasa syukur dalam diri kita. Dan dari sudut ekonomi, zakat bukan sekadar bantuan sementara. Ia adalah pelaburan masa hadapan. Seorang asnaf yang menerima modal perniagaan hari ini mungkin esok menjadi pembayar zakat pula. Ini adalah transformasi ummah. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dalam surah Al-Taubah ayat 103. Zakat menyucikan harta, zakat menyucikan jiwa. Dalam dunia hari ini, kos sara hidup semakin meningkat dan ramai yang sedang berjuang dalam diam. Namun Islam telah menyediakan solusinya. Zakat adalah sistem yang menjaga keseimbangannya, mengangkat yang lemah dan menguatkan yang memerlukan. Persoalannya, adakah kita benar-benar menghayati zakat? Jika kita mampu, maka tunaikanlah. Kerana mungkin sebahagian kecil harta kita adalah seluruh harapan hidup seseorang. Akhir kata, zakat bukan sekadar memberi, tetapi menghidupkan. Zakat anda, harapan mereka, keberkatan kita bersama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.